Hey guys, and welcome to my channel. Alright, pagi ni aku bosan-bosan cuti-cuti Sabtu ni. Aku nak buat konten pasal ini. Kawasaki Z250 aku ni. Tapi rasa macam nak hujan je ni. So, kejap lagi aku akan lepak mana-mana. Lepas tu kita akan story-story sikit lah pasal Kawasaki aku ni. So, jom. Okay, aku nak share story sikit. Sekarang aku berada di Bukit Jalil dengan member aku ni. So, aku nak story mori lah pasal motor ni. So, aku dah dengan motor ni dah almost daripada 2016 sampai 2020 ni lah aku dengan motor ni. So, aku just nak cerita pengalaman aku naik motor ni. Paling jauh aku pergi Terengganu lah dengan motor ni. So, bajet minyak aku ulang alik siap pusing-pusing Terengganu 100 setengah lebih kurang pergi balik. So 50 pergi 50 balik 50 pergi 50 balik, lebih kurang lah 100 setengah. So aku punya ni adalah Z250. Tahun keluaran adalah 2013 kalau tak silap aku. Kalau silap nanti aku bagi tahu description kat bawah lah. Okay, so tayar aku dah tukar. Tayar depan belakang, sprocket, rantai semua aku dah tukar. So depan belakang aku pakai CT. So depan ni adalah saiz 110 70, rim 17. Belakang pun sama. Belakang aku 140 70, saiz 17 juga. So sprocket aku pakai kalau tak silap 43 kot. 42 ke 43. Depan aku tarik berapa lah, 14 kot, 14-15. So saiz standard lah. So kelajuan yang aku pernah bawa motor ni 16, 17. Tu pun aku dah goyang. Aku yang goyang, bukannya motor ni goyang. Aku yang dah goyang. So mileage aku setakat ni lah. Mileage aku 24922. So ni 3 bar ni pun 4 bar ni pun just tank safe. Okay, so bahagian poket, rantai, tayar semua aku dah cerita. Tapi aku nak cerita aksesori pula. Aku tukar daripada standard ke windshield lain sikit ni. And side mirror. Kalau tak, side mirror dia besar. Aku nak elak-elak dekat jalan jam kat KL ni paling payah aku ni. So aku pakai yang kecil sikit, Rezoma ni pun lokal ni. Aku tengok dah pudau dah ni. So lain aku nak cerita. Okay, ramai yang cerita kat aku kenapa aku tak ada fender bawah ni. Fender bawah ni punca kisah cerita dia. Aku terlanggar kucing dalam time tu. Aku dah 12, 13 macam tu. Nak pergi kerja, aku dah lambat. Kucing melintas and langgar lah. Tu kelajuan. Tu sebenarnya kelajuan kebanggaan, bukan kebangsaan. So tu pecah, patah. So aku cabut je terus. So aku biarkan macam ni. Ni lagi satu punca dia. Gearing aku punya ni aku tak buat lagi sampai sekarang. Motor ni boleh diibaratkan aku tak guna sangat lah. Maksud aku tak main betul-betul lah motor ni. Nak ubah exhaust pun dah dekat 1000 lebih. Ni belum cerita minyak hitam nak tukar 2 botol setengah. Tu belum 2 botol setengah campur filter pun dah lebih kurang 200 lebih. Sprocket, rantai dah pergi berapa, 200 lebih. Tayar depan belakang 400. Banyak nak main motor ni. Kalau nak kira kan, untuk beginner yang nak main motor-motor besar, boleh lah starter pack lah. Ni kira starter pack tu aku share kat korang lah. Dan dia pun
kategori naked bike, Kawasaki naked bike. Kalau tak, kalau Ninja dia tutup, so dia full fairing. So macam aku punya ni adalah naked bike Z50. Dia adik-beradik dengan Z8, Z9, Z10 lah. Geng-geng adik-beradik Z ni. So tu je lah kot aku nak share dengan korang. And tak ada benda lain. Semua masih standard. Exhaust standard, ECU standard, throttle body pun masih standard lagi. So yang aku tak berkenan motor ni pun cuma yelah maintenance je lah yang bagi aku malas nak layan motor ni sebabkan tu lah maintenance. And oh ya, satu lagi aku tambah rice bar ni. Rice bar ni dekat Shopee kalau tak silap aku bawah 50 aku beli. Lepas tu aku pergi bengkel, upah pasang semua tak sampai 100 lah aku ubah. Rice bar aku bar aku ni masih standard lagi. Cuma aku just rice bar ni je aku tambah supaya aku nak rasa macam aku bawa touring bike. So tu je kot. Minyak hitam minyak petrol biasa aku akan isi pun full tank, warna hijau atau merah, RM35 full tank. Tu betul-betul kalau dah kosong lah, dah kering. Yang lain tak ada apa kot aku nak share dengan korang. So jom tengok Birul. Dan aku nak share sikit macam aku buat sebelum ni dekat LC. So jom.